Dia masa pemilihan parti tu dia kata kalau boleh timbalan presiden jangan dipertandingkan. Anwar punya nasihat, Anwar punya pandangan, bukan arahan. Nasihat dan pandangan dia, kalau boleh jawatan timbalan jangan bertandinglah, biarlah Cetong tu jadi timbalan presiden. Itu nasihat dan pandangan Anwar. Tapi beberapa cabang-cabang yang lain tak nak. Cabang lain tak nak. Cabang lain buat usul, buat kenyataan terbuka. Kan? Cabang ini menyatakan sokongan kepada Nur Rizal. Cabang ni Nur Rizal. 100 lebih cabang secara terbuka menyatakan sokongan pada Nur Rizal. Jadi Anwar sebagai presiden, dia tidak menggunakan paksaan. Dia tak boleh kata, kan aku nak beritahu jangan lawan. Terus kau kena terima. Biarkan Cetong tu jadi timbalan presiden sampai mampus. Kan? Tak ada pula Anwar cakap macam itu. Sebab dia dalam parti dia sendiri pun, dia tak nak jadi diktator. Nak bagi demokrasi dalam parti, aku cuma nasihatkan saja. Aku sebagai presiden nasihatkan, boleh jangan lawan lah. Kan? Tapi cabang dah tak larat. Suara nak bela ni, sotong sekor ni tak larat cabang. Cabang dah tengok dah. 3 tahun kau dah menang, apa kau buat untuk parti? Apa kau buat? Apa kau buat parti yang kau selalu cerita banyak jasa kau ni? Kau turun kat Umbi lah. Kat Umbi mana kau turun? Semenjak kau jadi timbalan presiden. Pilihan kecil pun kau tak bantu. Engkau sebagai timbalan presiden parti, engkau sebagai pengarah pilihan raya. Lepas tu ada piara kecil yang dia adakan selepas PRU. Kau tak turun bantu. Penemain calon pun kau tak turun. Berkempen pun kau tak turun. Kecuali Sungai Bakap. Di Sungai Bakap pun bingkuk bila kau datang. Datang dengan ego kat Sungai Bakap, bungkus. Kan? Apa yang kau buat? Jadi parti tak larat. Sebab parti dulu menyokong kau, mengharapkan kau lah. Pemimpin muda yang boleh ganti Anwar. Tapi jauh akhlak, kerajinan pada parti, rajin buat kerja, akhlak ke laut lah. Kan? Harapkan formula atas kertas, tak boleh. Harapkan benda teori atas kertas, tak boleh. Kalau kita dalam parti ni nakkan formula atas kertas saja, lebih baik kita ambil orang PhD, profesor tu dalam parti. Dia orang pandai teori. Panggil profesor tu, pensyarah yang pandai buat teori ni, asuh dia dalam parti. Buat teori atas kertas tu, apa tak dapat? Buat kepastian keadilan pun lingkup. Idea dia lah tu. Kira-kira siapa ahli keadilan ni tahu. Cuba tanya siapa? Saya nak tanya siapa ni? Yang ahli keadilan, yang masuk ke kepastian keadilan. Kau melapor apa? Dapat dividen tak? Ni, aku ni RM100 masuk. Taklah banyak. Kan? Tapi bagi aku banyak lah tu. ASB baru kita masuk RM100. Tapi sebab nak bantu dia, idea dia. Aku tak sabotaj. Dia punya idea, koperasi keadilan ni. Kita support, kita beri sokongan kepada idea dia. Kan? Saya masuk RM100 melapor. Sampai sekarang dividen 1 sen tak berasa. Berjaya ke tak berjaya tu? Dah bertahun dah kepastian keadilan. 3 tahun lebih lah. Takkan 3 tahun 4 tahun tak ada dividen. Kau minta ahli-ahli melapor. Konon-kononnya kepastian keadilan ni untuk bantu ahli-ahli yang susah. Susah apa? Satu benda pun tak nampak. Kongres pun tak bentang kat kongres. Tu berjaya sangat tu idea kau tu. Nak perintah jadi pemimpin negara macam mana, urus parti. Kau tu yang tak kerti urus parti. Lepas tu dia kata ke Anwar Ibrahim tak boleh urus parti. Macam tadi disebut. Kan? Sekarang setahun Anwar macam mana nak pimpin negara? Setahun pun nak urus parti pun tak boleh. Bukan urus parti lah. Anwar sekarang ni tak dapat nak urus kau tu je. Dalam parti tak ada masalah. Anwar boleh urus macam-macam benda isu dalam parti ni Anwar boleh urus. Cuma Anwar tak nak urus engkau je. Engkau tu pasal kau perangai tu Anwar tak peduli. Yang itu Anwar tak nak uruskan. Sebut dia apa yang gagal dalam parti. Yang kau kata Anwar tak nak urus tu, aku tanya. Di mana dalam parti ni Anwar yang tak boleh urus apa dia? Bagi tahu. Sebab itulah aku cakap kalau aku duduk dengan dia dalam podcast, aku tanya tu je. Tak payah aku nak cerita pasal ekonomi lah. Dia memang dia pandai lah kalau bahas ekonomi dengan dia. Formula banyak, teori banyak selalu. Ekonomi. Aku tak nak. Kan? Aku tanya dia tu je. Yang kau kata Anwar tak boleh urus parti, sebut aku satu benda yang Anwar tak boleh urus, yang tak selesai tak boleh urus. Cerita sikit. Apa dia? Jangan sembang aja. Baru ni Satu Agung dedahkan 14,000 lebih. Apa saya ada catat itu hari. Dalam masa 3 bulan, berakhir bulan Oktober sampai bulan Januari, 14,200 lebih ikut keahlian baru dicatatkan oleh Parti Keadilan.
dalam masa 3 bulan. Begitu juga ada peningkatan kepada perubahan-perubahan ranting. Dan Kelantan di antara negeri yang tercatat sebagai menerima keahlian yang ramai lah. Apa lagi yang nak ceritakan, yang katakan Anwar tak boleh udah parti apa dia? Mesyuarat, kongres, jalan dengan baik. Kan? Kongres keadilan yang terakhir sekali diadakan di Johor Bahru. Kan? Berjalan dengan baik kecuali kau yang sabotaj. Kau sabotaj. Kongres tak habis kau cabut lari. Kau datang 1 hari je. Malulah sikit dengan AJK cabang. AJK cabang datang kongres pun habis 2 hari 3 hari. Sampai selesai dia orang balik. Padahal dia orang tu bukan ada duit pun. Kebanyakan AJK ni. Kebanyakan perwakilan tu bukan ada duit pun, saudara. Tambang nak pergi sana, makan minum perjalanan. Datang daripada Pulau Pinang, datang dari Sabah Sarawak, datang daripada Johor. Jauh-jauh, datang daripada Kelantan. Datang ke Johor tu, jauh. Mereka tunggu sampai habis.